US nak kenakan tarif sebanyak 245%. Kenapa tiba-tiba US nak kenakan tarif yang begitu sangat tinggi? Antara apa yang China buat which will really hurt US adalah these two things. Number one, sebelum ini China membeli soya bean dari negara Amerika. And part of the reasons why beli soya bean dan gas dan minyak dari Amerika adalah untuk balance the trade. Kalau US beli dari China, China timbang balas the trade. And apa yang China buat, mereka beli soya bean products dan crude oil. Tetapi after this tariff war, apa yang China buat adalah mereka stop beli soya bean dari Amerika Syarikat. Dan sekarang ini mereka beli soya bean dari negara seperti Brazil. And siapakah Brazil di dalam percaturan ini? Siapakah Brazil? Brazil adalah sekutu untuk China, di mana mereka telah form an alliance called the BRIC Alliance. Apabila China tak beli barangan soy products dari Amerika Syarikat, kita harus ingat bahawa soy products adalah makanan. And makanan, kalau orang tak beli atau orang tak makan atau orang tak guna pakai, dalam 3-4 bulan, ia akan rosak. So what will happen is, tiba-tiba Amerika ada terlalu banyak soybean products. And all of a sudden, petani-petani di Amerika Syarikat akan rugi. Who did the farmers vote semasa pemilihan presiden di Amerika Syarikat? Antara penyokong tegar untuk Donald Trump adalah petani-petani.